Baik, Tom. Boleh saya mula? Hebat. Apa yang kita ada di sini? Hore, coklat. Ia agak pelik. Ya, cairkan ia dari kepanasan. Baiklah, saya ada idea. Cemakul cimegok lengar ais ang air sejuk. Potong tepi bungkusan, tuangkan coklat cair ke dalam bentuk hati. Ya beku, Tom. Wah, hebat! Dan juga sedap. Apa yang kamu tunggu, Tom? Oh, betul. Oh, saya suka coklat. Mari kita cuba. Yeah, who? Baiklah. Apa? Saya tak boleh gigit. Ia terlalu sejuk. Baiklah, saya tidak akan menyerah begitu mudah. Saya akan menggigitnya juga. Oh, ayuh coklat bodoh. Cara yang botek terlasukan. Kena jilat. Baiklah, Tom. Baiklah, Suzy. Mari kita buka pada masa yang sama. Wah, saya ada mie beku. Dan saya ada yang panas. Mari ambil batang istimewa. Tunggu, apa? Saya tidak mahu semuanya sekaligus. Baiklah, saya akan rasa. Oh, lidah saya beku. Wah, Suzy, awak memang ada lidah yang panjang. Berhenti. Saya bebas, tetapi lidah saya sakit. Bagaimana rasanya? Apa yang kamu ketawakan? Biar saya makan. Mari ambil mie dengan penyepit. Sangat sedap. Oh, nampaknya sedikit pedas, tetapi masih sangat sedap. Sangat lazat sehingga anda tidak mau berhenti. Iya, Tuhan. Saya ingin sini semua. Betapa sedap. Oh, jom pergi. Saya rasa saya terlalu panas. Oh, tidak. Dari kepedasan. Saya mengeluarkan api. Apa? Oh, baguslah ia sudah berakhir. Tunggu sebentar, Suzy. Apa dengan mie kamu? Wah, kamu telah mencairkannya. Sekarang saya boleh memakannya. Ya! Ia sangat sedap. Lagi. Perlahan sikit, Suzy. Dan sedikit lagi. Oh, sudah habis? Baiklah. Oh, ups. Nampaknya terlalu pedas untuk saya juga. Bolehkah saya jadi yang pertama sekarang? Ya. Baiklah, mari kita lihat apa yang kita ada. Pizza. Baiklah, ia panas. Baru keluar dari ketuhal. Baiklah. Wah. Wow. Betapa sedapnya. Bellissimo. Hei, berhenti merenung. Jadi lihat apa yang kamu dapat. Baiklah. Saya ada pizza juga, tapi ia sejuk. Dan baba yang pedas dilakukan. Ayah betul menggigit. Aduh. Iya, Tuhan. Oh, tidak. Saya pecahkan juga. Hei, Tom! Oh, jangan ketawakan saya. Saya akan letakkan semula tiup itu dan uruskan pizza ini. Faham. Ia tidak rosak pun. Saya tidak akan memakannya. Oh. Tunggu sebentar. Saya ada tukul. Sekarang kau akan dapat pizza. Ya! Wah! Ia dibahagikan kepada kepingan yang sama rata. Dan sekarang saya akan cucuk satu pada batang. Sekarang ia adalah pizza aiskrim. Mari kita cuba. Rasanya biasa-biasa saja, tetapi kita boleh makan. Baiklah. Sedap. Adakah kamu mahu sepotong? Nah. Oh, itu tidak mengapa. Baiklah. Ya. Batu, kertas, gunting. Saya menang. Jadi saya yang pertama. Apa ini? Apa? Baiklah. Oh, wow. Aduh, saya melecur jari saya. Saya rasa ini caramel. Tapi bagaimana saya nak menanginya pada batang? Tom, apa yang kamu ada? Chupa Chups? Baiklah. Oh, nampaknya ia melekat pada lidah. Tolong saya, Jenny. Ya, saya ada idea. Saya ada cerek. Sabar, Tom. Ia jatuh. Tetapi saya melecur lidah saya. Saya akan makan karamel awak. Baik ya. Kenapa main terlalu tongkat? I got idea yang lebih baik. I nak twist straw dengan caramel dan tiup buih caramel daripadanya. Ia berjaya. Ia kelihatan begitu menyeluruhkan. Saya pikir Charles. Sekarang itu sesuatu yang sedap. Saya rasa giliran saya sekarang. Oh, terima kasih.
Wah, nugget panas. Saya suka. Betapa sedapnya mereka. Sebuah pinggan sedang terbang. Ya Tuhan, betapa sedapnya. Dan sekarang saya akan makan 2 sekaligus. Oh yeah, sangat sedap. Saya tak perlukan pembungkusan lagi. Saya akan tuangkan semuanya di atas meja. Dan sekarang saya akan susun seperti ular, satu demi satu. Sempurna. Dan sekarang saya aktifkan komputer makan nugget. Apa yang kamu tunggu, Kitty? Apa? Adakah saya ada nugget beku? Tentu saya akan cuba tetapi tak boleh gigit pun. Oh, apa nak buat? Idea yang bagus. Saya akan panaskan dengan pelurus. Baiklah, itu dia. Saya akan letakkan semua nugget yang sudah siap di dalam pinggan. Saya boleh mula makan. Oh, mereka masih panas. Okey. Nah, inilah nugget yang saya suka. Saya tak boleh berhenti. Lagi dan lagi. Itu sangat hebat. Hidangan terbaik pernah, kan, Tom? Oh, betul. Hey, Tom. Tutup mata awak. Sementara itu, saya akan periksa siapa dapat apa. Hebat, saya ada koko panas dan dia ada sejuk. Bangun, Tom. Kamu boleh cuba dulu. Saya suka koko. Apa? Koko apa? Ia terkena hidung saya. Apa yang salah dengannya? Ia ais. Oh, ia kelihatan seperti ais krim. Wow! Siapa memang macam tu? Tengok dan belajar. Masukkan straw. Dan sekarang nikmati minuman panas. Sangat sedap. Betapa hebatnya tadi. Jenny, kenapa kamu ada misai? Tak mengapa. Saya akan betulkannya sekarang. Sedap. Berhenti. Saya akan jadi yang pertama. Oh, ini waffle. Mari kita cuba sekarang. Ya zisam na di dengan pisau. Itu haji. Apa? Malah garpu pun patay. Di sebarang bebay mana kaya sepatutnya makan ini. Jangan risau. Sekarang saya akan lihat apa yang saya ada. Oh ya, waffle panas dengan sirap coklat adalah apa yang Anda perlukan. Wah, hello benda yang sedap. Oh ya, ia bagus. Apa yang patut saya buat dengan waffle saya? Tak boleh patahkan dengan gigi saya dan saya tak boleh koyakkan dengan tangan saya. Ia diperbuat daripada besi atau getah. Baiklah, waffle. Awak minta ini, berkenalanlah dengan gergaji rantai. Itu jauh lebih baik. Saya boleh uruskan kepingan seperti ini. Oh, ya. Mari cuba. Oh, tidak. Sekarang 2 gigi telah tercabut sekaligus. Oh. Jangan ketawa. Dan apa yang akan kita lakukan? Aku Raymana dan Frank Salaran Lucas. Darah pos yang ngempiat. Ojek bacung bewis burger ni dengan terbaik akan mendapatkannya. Lihat betapa besar dan menyelerakannya. Baiklah. Oh, sekejap. Saya terlupa untuk memberi amaran. Dalam pusingan pertama, Anda mesti melukis dengan mata tertutup. Jadi, pakai penutup mata kamu sekarang. Ayo. Dan jangan mengintip. Jika tidak, saya akan nyakelayakan kamu. Segeri, Anda boleh mula. Jadi, kita perlu cepat. Adakah Anda sudah mula? Oh, kita perlu cepat. Saya sudah jumpa pen penanda. Saya harap lukisan saya akan mempunyai warna yang betul, walaupun memang mustahil untuk menentukannya dengan mata tertutup. Oh, saya rasa dia akan menjadi baik. Baiklah. Oh, di mana penanda itu? Oh, di situ. Hei, beri saya penanda itu. Ia milik saya. Saya akan melukis dengannya. Alangkah buruknya mimpi.
lihatlah apa yang telah kamu lakukan pada lukisan saya. Untuk ini, saya perlu membalas dendam pada kamu. Aduh, sakit. Baiklah, cukup bergaduh. Sudah tiba masanya untuk melukis. Saya malah jadi lapar. Jadi burger itu sepatutnya milik saya. Sial, bagaimana saya boleh tahu dengan mata tertutup jika saya ambil warna yang betul? Baiklah, saya akan buat ini. Saya pasti seorang lelaki. Oh, sebenarnya agak susah. Baiklah, kita hanya boleh berharap, saya rasa. Saya rasa saya tidak silap. Baiklah. Oh, saya salah selepas semua dan gadis-gadis lain mempunyai lukisan yang begitu cantik. Jadi, saya pasti tidak akan dapat burger. Tetapi baiklah, saya ada rancangan. Saya rasa Kate tidak akan kisah jika saya pinjam lukisannya untuk diri saya dan saya akan beri dia lukisan saya. Woohoo! Masa sudah habis. Saya hampir makan burger ini sendiri. Ayo, buka mata dan tunjukkan lukisan kamu. Baiklah. Kate, kamu langsung tidak melukis. Dan lihatlah warna buruk yang kamu pilih. Apa? Candy telah menipu. Susie, lukisan kamu akan sangat bagus. Tetapi kenapa kamu merosakkannya begitu banyak? Dan bagaimana dengan saya? Kamu punya, tapi jangan berbohong. Kamu mencurinya dari saya. Oh, bravo. Oh, Candy, kamu layak makan burger ini. Oh, tahniah, ia milik kamu. Apa? Di mana burger itu? Apa? Kenapa ia belum muncul lagi? Oh, di situ. Selamat menjamu selera. Saya sudah siap. Wah, apa yang kita akan lukis kali ini? Ini, sebuah kotak. Hadiah baru Anda. Kenapa kita perlu kodas? Yamada perlu berkolaks, yung perlu sa isya. Wah, berapa banyak shilling. Tapi jangan relax, masa Q sudah bermula. Dan tutup mulut kamu. Kali ini, kamu akan melukis dengan pensel. Betapa hebat. Kate, apa yang terjadi dengan kamu? Ada sesuatu yang tidak kena? Oh, saya sedang bermimpi tentang sesuatu. Jika hadiah kita adalah harta karun, maka kita perlu kelihatan sesuai. Jerember, apa yang yang kamu lakukan di sana seperti budak kecil? Wah, Susie yang membosankan sudah melukis kotak yang sangat cantik dengan shilling. Kita perlu hentikan dia dengan cara apapun. Jaring ikan sepatutnya dapat membantu saya dengan ini. Apa dia yang tahu bela? Saya bercuri padangan dengan Rose. Harta itu akan jadi milik saya. Mari kita lihat apa yang Candy lukis di sana. Oh, karut. Tetapi untuk berjaga-jaga, dia juga perlu dikeluarkan. Kali ini saya dah kaya sukannya sesuai topi saya. It's Ria. Sekarang saya boleh mula melukis dan pastikan tiada siapa yang akan mengganggu. Siapa sih akan bernasib baik? Dan secara umumnya sudah jelas siapa yang akan menjadi pemenang pusingan ini. Saya sudah dapatkannya. Haha. Saya dapatkannya, jadi saya hampir siap. Gadis-gadis, masa sudah tamat. Mari kita tentukan siapa yang dapat bar ini. Baiklah, 1 shilling yang saya pertaruhkan adalah milik saya. Baiklah, kamu tak boleh buat begitu. Seluruh harta itu akan jadi milik kamu. Lihatlah lukisan yang saya buat. Candy, kamu masih menggeram. Tanggalkan topi itu. Oh, lelaki. Hey, yang bermain jari sangat kotor. Kamu tak boleh buat begitu. Tidak, itu lukisan saya. Candy, ini lukisan yang teruk. Malah kanak-kanak pun boleh buat lebih baik. Kate, kamu buat lebih baik. Tapi kenapa tak siap? Tidak, ayo. Dan Kate, wah, itu perkara lain. Kate mendapat lukisan yang hebat. Jadi harta itu milik kamu lanung kecil. Hebat. Horror. Saya tahu saya akan mendapatkannya kerana sayalah yang memiliki semua shilling ini. Yeay, hebat. Sekarang saya boleh buat apa sahaja yang saya mahu dengannya. Ya, ada banyak sekali.
Saya pernah fikir bahawa shilling perlu diperiksa dengan gigi, jadi saya perlu melakukannya. Pelik. Berita terlalu lembut. Oh, tidak. Ini adalah shilling coklat. Ini bukan harta karun langsung. Itu sahaja. Ray tidak akan makan apa-apa yang sedap. Sorry deh, Wadis. Keluar selesai dari ada suasa mendapat Kinder Surprise yang besar. Fishy rice, yonder berjusoy. Price, yen imbervoyar, mais endir schrower. Awan di rasyago. I reveal cheese array pusingan ini dengan crayon. Wah. Saya boleh melukis dengan krayon lebih baik daripada dengan pensel. Jadi, mari kita lakukan. Kali ini saya ada setiap peluang untuk menang. Apa baunya? Ya, peluang untuk menang telah merosot. Susi, kamu sudah membuat lukisan yang hebat. Tetapi saya rasa saya tahu bagaimana untuk mengalih perhatiannya daripada melukis. Tidak, tolong. Sebab saya bawa fon kepala hari ini. Oh, tidak. Anda tidak perlu mencuba. Tiada siapa pun akan mendengar Anda. Oh kawan. Baiklah, kemudian saya akan menggaru papan dengan lebih kuat. Betapa sakitnya. Jari kecil saya yang malang. Tolong, kita perlu lakukan sesuatu dengan segera. Dan di mana semua orang? Pelik. Baiklah, sekurang-kurangnya tiada siapa yang akan mengganggu saya. Garger, Better Simpson Ulster Thoughts. Kenapa? Dan di mana semua orang? Susi, awak akan tanggung akibat untuk semua orang. Bagus, saya baru sahaja selesai melukis kerja yang hebat. Syabas. Baiklah, Kinder pergi kepada kamu. Hebat, saya ingin makan telur ini secepat mungkin. Dan juga untuk melihat apa yang ada di dalam. Mari kita lihat. Coklat yang lazat. Saya benar-benar gembira. Wow, saya sangat gembira. Wow, dan ada pop-it di dalamnya. Ia lebih hebat. Saya akan bermain dan menikmati coklat ini. Oh, saya pemenangnya, ya. Hello semua Tom bersama Anda. Kawan-kawan ko lagi hadar yang steroid shot sunlight prevay sa Juventus for a bag kosmetik yang paling comel. Kenapa saya perlukan ini? Hadiah yang teruk. Kenapa awak gembira? Masa anda untuk melukis telah bermula. Hebat. Saya pasti tidak akan menolak pack kosmetik baru. Setuju. Kecuali Susi jelas melukis lebih cepat daripada saya. Kita perlu mempercepatkan. Sebagai contoh, kenapa melukis secara manual? Anda boleh gunakan serbuk kapur untuk ini. Dah. Itu idea yang menarik. Saya rasa begitu juga. Ya, ia agak keren. Sempurna. Jadi beg solek saya bertukar menjadi merah jambu. Anda hanya perlu gosok lukisan melalui helaian kertas lain dan ia akan benar-benar menjadi merah jambu. Mari kita lakukan ini. Saya juga ada idea yang sangat baik. Pertama, saya perlukan cerai dan sedikit air. Kemudian saya akan tuangkan sedikit kapur ke dalamnya. Sempurna. Itu dia. Anda akan lihat apa yang saya ada. Baiklah. Troy Percy ngacau. Ada. Saya dapat cat buatan sendiri. Dengan bantuannya, saya akan mewarnai kerja saya dengan lebih cepat. Sempurna. Ia ternyata sangat baik. Hey, Chikilin. Apa itu? Apa yang telah saya lakukan? Sekarang saya pasti tidak akan dapat beg solek. Semuanya karena setrika bodoh itu.
Bagus. Jadi hadiah itu pasti milik saya sekarang. Oh, lihat apa yang saya lakukan kerana awak. Awak telah mengganggu saya. Sekarang saya tertumpah air tepat pada lukisan itu. Button, jai. Kau de bon prefer costa rabis. Aso de reflection siwing you de ringable hadiah kau. Oh, kawan. Kenny, wada dito ba kamu? Ay, sa chubig ko'y maikafoy start fear away si lukisan itu. Jangan marah pada saya. Dan apa jenis tompok basah itu? Oh, ya ampun. Tidak, itu pun tidak bagus. Ke dalam tong sampah. Dom, apa yang kamu lukis? Di situ. Wah, itu perkara yang berbeza sama sekali. Tahniah atas kemenangan kamu. Saya? Apa yang saya sepatutnya buat dengan beg solek ini? Tak tahu pun cara nak guna. Saya memang tak perlukan ini. Hei, dengar Tom, mungkin kamu boleh buat solekan pada saya dan Susi. Tidak, betul. Kenapa kamu tak berlatih? Tapi ia memang idea yang hebat. Eyes are right, is bright. Dalam 10 minit lagi kami akan mengenali diri sendiri. Sedia. Hampir sedia sebenarnya. Sempurna. Saya dapatkannya. Sudah tiup saya untuk menilai hasilnya. Gaya-gaya, mari kita ambil selfie sekarang. Kamu kelihatan hebat dengan solekan baru ini. Apa? Bagaimana kamu boleh buat begitu? Kamu baru saja mempermainkan kami. Oh, jangan marah. Pada pendapat saya, ia jadi sangat lucu. Ya, kamu ketawa. Maafkan siya sa imisan siguro di bawah katil. Baik birthday bersama Rim sekarang hari ini di Hahanom. Di kawasan beberapa rumah di bawah katil. Hebatnya di sini. Wow, burung. Walaupun semua rosak dan kotor, ini satu lagi perkara. Hai semua, apa benda ini? Hebat. Bingo. You have puedes tidur di setelah barang buruk ini? Saya ada idea. Kate, datanglah kepada saya. Adakah Anda mau secepatnya sedikit uang tambahan? Jadi mari kita tukar. Anda setuju? Sudah tentu. Untuk uang sebegitu, saya boleh meningkatkannya. Itu hebat. Untuk Ratu, lencana itu sepatutnya sesuai. Zabra, ada di sini penghantarannya. Selamat petang. Mereka panas. Apa? How? And what was your penghantaran? Ya, ini uang Anda. Terima kasih. Selamat tinggal. Baiklah, saya diserabu referensi untuk katil sempurna saya. Bagus, ayah saya ajar saya bagaimana menggunakan alat ketika kecil. Dan semua bahan cepat dikeluarkan dari kotak dan bermula. Adakah tanda pasti Anda boleh menguruskan itu? Ya, mungkin tidak. Baiklah, pertama sekali saya perlu menaikkan katil lebih tinggi. Oh, tidak. Baiklah, mari kita teruskan. Tidak. Hebat. 2 minit dan saya akan bersedia. Sempurna. Dan di sini? Memasangnya dengan skru. Hebat. Saya juga mahu rumah di bawah katil. Tetapi saya tidak mahu melakukannya sendiri, jadi saya akan menjemput beberapa pakar. Hello? Buatkan saya rumah di bawah katil. Mudah. Apa? Untuk apa saya membayar cantiknya? Nah, siap. Dan sedikit lagi. Tumbuhan tiruan. Terima kasih kerana menonton. Saya tidak tahu jika ini adalah... Hebat. Aras fellow. Dan kita hampir selesai. Tiada tempat tanpa cahaya. Apa kabar? Adakah kamu cemburu? Tutup mulut kamu. Saya nak berehat. Saya benci. Adakah Anda rasa rumah Anda lebih baik daripada rumah saya? Oh, siap. Itu sebenarnya betul. Tetapi bukan untuk lama. Saya ada rancangan untuk menjadikan rumah saya sesuatu yang amat selesa. Saya akan perlukan langsir ini dulu. Saya rasa tiada siapa akan peduli jika saya ambil. Apa? Seperti yang tepat. Saya berusaha masuk stadion saya menghias rumah saya juga. Bingo!
Saya rasa saya akan gunakan peti pembinaan. Ia pasti akan melakukan kerja dengan sempurna. Wah, itu hebat. Sedikit lagi. Terlalu bising. Sedikit lagi. Roar! Aha! Sudiri sedang mengunyah. Ungu dan kuning adalah kombinasi yang menakjubkan. Apa kabar? Hebat! Di situ dan bantal. Itu bukan yang sebenar. Saya akan gantikan. Tidak. Ya. Dan awak cemburu. Boring. Siya mestinya untuk berparti. Mula-mula saya perlu sediakan rumah saya. Oh, penghantaran sudah sampai. Cepat bawa ke sini. Baiklah, mari buka kotak. Squirty Sphere, cepatlah bola disco. Semuanya sudah siap. Jadi saya boleh panggil teman-teman perempuan saya. Hello, saya ada party. Baiklah gadis-gadis. Adakah kamu sedia untuk berseronok dengan saya? Saya akan tutup. Gadis-gadis, mari lakukan ini. Sudah tiba masanya untuk mendengar muzik dan kuatkan bunyi horror. Bingo! Oh, betul. Saya tidak perlukan buayan ini lagi. Saya akan buat meja tetamu sebagai gantinya. Dan tetamunya adalah Hagi-Wagi dan Kisi-Misi. Lihat betapa comelnya mereka. Adakah Anda mahu sedikit teh? Walaupun kenapa saya bertanya sudah tentu. Tidakkah kamu rasa kamu lebih seronok daripada saya? Saya akan kuatkan muzik ini mengerikan. Sial. Siapa itu? Obsesi kasta kerana seatang ikut hal. Saya akan tunjukkan di mana penjenayah berbahaya ini berada. Ia terlalu bising. Gadis-gadis, ia... Dia tidak mendengar Begitu muzik. bising. Oh, Sorry for your party. Hebat ni? betul. Oh, itu Satu perkara yang benar-benar berbeza. Ini dia. Wang menentukan segalanya. Itu bidai sedol saya supaya ada satu lagi idea hebat. Saya tahu bagaimana menjadikan rumah saya klub terbaik di kawasan kejiranan. Jadi saya perlu sebuah globe dan sebuah bag galas. Kita memotong CD dengan gunting. Dan saya akan membuat bola disco sebenar. Untuk merusak ini, saya harus terus saya kepingan cakra seperti globe dan gantung bola di atas kepala saya. Mari kita lakukan ini. Seperti sedikit, saya di mikir dinding juga kuda. Tentu saya tidak perlu. Hebat! Saya tiada pembesar suara, kawan. Saya sedang dapat besar suara selatan yang akan lebih baik. Perang yang sedang berlaku apa yang kamu lakukan kawan-kawan, wang bukan perkara utama. Tunggu, saya ingat kita sedang... Saya agak bosan. Lily ada telefon yang hebat dan dia ambil gambar. Dan saya, baiklah. Kenapa saya tidak mula buat tanah rambut saya sendiri? 10. Saya juga mempunyai mentol lampu yang sesuai. Lihat, ada satu pot penuh. Tetapi saya juga akan memerlukan pendawaian. Saya rasa Lily tidak akan kisah jika saya pinjam pengecasnya. Namun saya perlu potong sedikit. Tetapi tak apa, dia ada banyak wang. Dia boleh beli satu lagi untuk dirinya. Kami sudah bersedia. Saya sayang awak. Sekarang adalah masanya untuk gabungkan mentol lampu pada pendawaian ini. Dan inilah yang saya dapat. Mari kita gantung. Hebat! Wah, jadi satu juga saya kebayang saya akan dapatkannya sempurna. Masuklah. Isanger Pie. Apa pula kali ini? Saya Raja Eagerland. Kita boleh buayan. Kita hubungannya dengan cantik untuk awak. Oh ya, syabas.
dapatkan ini. Ia masa untuk mengambil koktail dan bersantai sedikit. Ke tepi. Tidak, berapa lama? Kita mulakan. Oh, jom buat ini. Oh, tidak. Ah, Sebenarnya, saya ada Jose sentiasa meletakkan alat pemadam api berdekatan. Dan kita selamat. hebat! Baiklah, Pete. Terima kasih banyak. Apa yang akan saya lakukan tanpa Anda? Kawan harus membantu